Hai, Assalamualaikum. Selamat berpuasa semua. Bertemu lagi dalam resipi Kak Sal. Kali ni Kak Sal nak buat kuih yang cantik, iaitu kuih lapis. Rasanya pun sedap dan bahannya pun mudah kita nak dapat. Sebelum tu, jangan lupa like, subscribe resipi Kak Sal. InsyaAllah, Kak Sal akan share lagi banyak resipi yang menarik. Terima kasih ya. Jom kita masak. Mula-mula, kita kena masakkan air gula dulu. Masukkan 1 cawan gula pasir. Lepas tu, masukkan 4 suku cawan santan kelapa segar atau gunakan santan pekat dari sebiji kelapa. Kemudian, masukkan sehelai daun pandan. Masakkan di atas api dengan api yang sederhana. Masak sekejap aja ya, sampai gula larut. Dah larut, boleh tutup api dan sejukkan. Kak Sal gunakan acuan spiron ini untuk membuat kuih lapis. Sapukan minyak di atas acuan ini. Sebab apa? Nanti bila kita tanggal kuih tu, senanglah. Kuih tak melekat. Dah sejuk, jom kita tapis adunan gula dengan santan tadi. Sekarang kita nak bancuh adunan kuih lapis. Masukkan 2 cawan tepung beras cat teratai. Lepas tu masukkan setengah cawan tepung gandum dan setengah cawan tepung jagung. Masukkan 1 sudu kecil garam. Kemudian kacau rata. Sekarang masukkan air gula dengan santan yang kita masak tadi. Tuang perlahan-lahan. Sambil tuang sambil kacau. Kacaulah sehingga adunan ini sebati. Bila dah sebati macam ni, boleh ditapis. Bila ada tepung yang berketul macam ni, tekan-tekankan dengan wish macam ni supaya tepung menjadi halus. Kemudian, Kak Sal bagikan adunan ini kepada 2 bahagian. Adunan dibagi sama banyak ya. Satu bahagian Kak Sal biarkan warna original. Manakala satu bahagian lagi Kak Sal gunakan warna pink atau merah jambu. Kalau korang nak gunakan sirap ros pun boleh. Jom kita kukus kuih lapis. Setiap kali kita hendak mengukus, adunan ini perlulah dikacau terlebih dahulu. Untuk lapisan pertama, kita mulakan dengan warna putih atau warna original. Masukkan 1 sudu kecil ke dalam adunan. Pastikan air kukusan mendidih. Lapisan pertama ni Kak Sal kukus dalam masa 3 minit. Bila dah 3 minit, Kak Sal masukkan lapisan kedua pula. Lapisan kedua ni warna pink, masuklah 1 sudu kecil. Lapisan kedua ini pun kukus juga 3 minit. Lapisan ketiga pula berwarna putih. Letak 1 sudu setiap acuan. Kukus juga selama 3 minit. Lapisan keempat juga buat benda yang sama. Letakkan warna pink 1 sudu dan kukus selama 3 minit. Lapisan akhir ialah lapisan berwarna putih. Letakkan 1 sudu adunan ke dalam acuan. Buat sehingga selesai. Lapisan akhir ni hendaklah dikukus selama 10 minit. Setelah 10 minit, kuih lapis kita pun dah masak. Boleh diangkat. Sejukkan dulu kuih lapis yang baru diangkat ini. Setelah 20 minit, kuih kita pun dah sejuk. Boleh keluarkan dari acuan. Nak keluarkan dari acuan ni mudah aja. Keluarkanlah dengan lidi. Congkil aja macam ni. Senang aja nak keluarkan. Alhamdulillah, kuih kita ni pun nampak lembut. Sekarang kita boleh hidangkan. Alhamdulillah, kuih lapis kita pun dah siap. Kuih lapis ni sangat mudah untuk disediakan. Bahan pun mudah. Rupa pun cantik. Rasa pun sedap.
Untuk satu adunan kuih lapis ini, Kak Sal boleh dapat 50 biji kuih lapis. Kalau nak buat majlis kahwin ke kenduri ke, amat sesuai kuih ni. Rasanya lembut, manis dan berlemak. Kak Sal gunakan santan segar. Santan segar juga memainkan peranan untuk menjadikan kuih lagi sedap, berlemak dan enak sekali. Atah, apa lagi? Mula kita makan. Jangan lupa baca bismillah.